Ros, tak tidur lagi sayang? Kenapa ni tak tidur lagi nak papa? Dah lewat ni. Ke tunggu apa? Biasanya papa dah balik kerja, Ros dah tidur kan? Ros marah papa ke ni? Balik lewat? Papa kerja sayang, cari duit untuk kita berdua. Saya nak papa ni. Kau sudah mengantuk sangat ni. Papa bawa masuk bilik Jom. Ros nak dengar papa cerita tak? Papa cerita Dulu ada sepasang suami isteri, Raja dan Permaisuri. Mereka tak ada anak. Satu hari mereka tekad nak tanam biji benih kat dalam taman istana. Mereka berjanji akan jaga pokok itu seperti anak sendiri. Ros nak tahu tak? Pada keesokan harinya, biji benih itu bukan tumbuh jadi pokok, tapi menjadi budak kecil. Raja dan Permaisuri sangat terkejut, tapi pada masa yang sama, mereka gembira. Mereka jaga budak tu macam anak sendiri. Sehingga satu hari, budak tu hilang. Puas mereka cari, tapi tak jumpa. Bila mereka pergi ke tempat biji benih itu ditanam, kat situ dah tumbuh satu pokok. Semenjak dari itu, mereka dah tak jumpa lagi budak tu. Dan mereka menjaga pokok itu macam jaga anak sendiri. Terus tidur sayang. Saya tengok apa tu sayang? Mana ada apa bawah tu? Papa tengok sekejap